Tidak bersantan, tapi kuahnya pekat, berempah dan padu. Inilah kari ayam bersih sihat yang buat orang tak berhenti makan. Ramai yang tak sangka tanpa santan pun kari ayam boleh jadi sesedap ini. Kalau rasa kuahnya, garanti licin pinggan. Inilah resipi kari ayam yang akan dibawakan oleh Dapur Ami hari ini. Jom kita cuba buat sendiri di rumah, sangat mudah caranya. Mula-mula seperti biasa kita panaskan setengah cawan minyak. Kemudian kita masukkan 4 biji bawang besar yang telah dihiris halus dan 2 cm halia serta 8 ulas bawang putih yang telah ditumbuk. Kari biasanya pakai bawang lebih sikit ya untuk dapatkan rasa manis dia. Kita tumis bahan-bahan ni, sambil tu boleh masukkan daun kari. Kita tumis sampai ke perangan. Ini pastikan sampai ke perangan lah ya. Baru sedap kari kita nanti. Bila dah ke perangan macam ni, boleh masukkan 1 sudu makan serbuk kunyit, 3 sudu makan rempah kari daging dan 2 sudu makan serbuk cili. Semua bahan-bahan ni kita gaul rata biar kena minyak sekejap ya. Tapi jangan lama, nanti hangit. Sekejap saja, bila dah sentuh minyak macam tu, kita masukkan air. Sedikit air dan kita gaulkan. Lepas tu kita biarkan dia mendidih supaya rempah ratus tu masak sempurna lah. Ini part yang penting jugalah ya. Untuk dapat hasilkan kari ayam yang sedap, kita kena masak rempah ni betul-betul sampai dia terbit minyak macam ni. Dan sentiasa pastikan gaul betul-betul, takut melekat bawah tu, hangit pula nanti rasa kari kita. Sekarang bolehlah kita masukkan ayam. Saya masukkan dalam 1 ekor ayam 1.3 kilogram ayam lah ya. Atau 1 ekor pun boleh lah So kita masukkan dan kita masukkan garam sekali secukup rasa lah. Sebab kita nak garam tu meresap dalam ayam biar ada rasa nanti setiap keping ayam tu lah ya. Gaulkan sekejap, kita tak letak air ya. Kita nak pastikan ayam ini kita tutupkan periuk sekejap dan kecilkan api biar ayam ni masak sampai keluar jus ayam tu ya. Ni dah ada sedikit jus dia, kita gaul dahulu supaya dia tak melekat lagi. Gaul sekejap. Dan sekarang kita masukkan setengah sudu jintan putih. Sudu makan lah setengah sudu. Yang kita dah tumbuk jintan putih tu. Serta kentang. Kentang dalam 2 biji. Saya potong besar-besar macam ni lah. Ikut suka sendirilah. Kalau nak 1 biji ke 2 biji ke 3 biji pun boleh. Potong pun ikut suka masing-masing. Masukkan sekali. Dan kita tutup balik periuk kita. Seperti biasa, biarkan api kecil sampai jus ayam tu betul-betul keluar. Ni tengok ni, saya belum letak air lagi ya. Jus daripada ayam tu perlu keluar, baru kuah kita akan lebih sedap. Ini satu petua penting lah ya. Kalau kita main campak-campak aja, letak air banyak-banyak, lepas tu kita biarkan macam tu je, rasa kuah kita tak sedap. Sekarang bila dah keluar jus dia, barulah kita tambahkan sedikit air. Air tak perlulah banyak-banyak. Kalau nak pekat sedikit, kurangkanlah penggunaan air. Kalau nak cairkan lagi, bolehlah tambah air banyak sikit. Saya letak air sikit sebab saya nak lembutkan kentang. Sekarang kita tutupkan periuk sekejap biar kentang lembut. Dalam beberapa minit tu baru kita tengok kentang kita dah lembut dalam 10 ke 15 minit lah. Bolehlah kita gaulkan. Pastikan kentang dan ayam kita dah lembut. Kita tambahkan lagi daun kari sedikit untuk lebih aroma dan juga tambahkan daun ketumbar jika ada lah ya. Masukkan tomato jika suka, tambahkan tomato.
Dan ini semua bahan-bahan yang akan menambahkan perisa pada kari ayam kita. Okey, dah hampir siap. Rasalah garam dia ikut selera masing-masing. Kari ayam dapur Ami dah siap. Sangat wangi. Wangi satu rumah. Memang sedap makan dengan roti canai ke, roti capati lagi best. Dengan nasi putih boleh, nasi minyak boleh. Sangat sedap sebab kuah dia sangat penting lah ya. Rasa kuah dia memang sedap. Puan-puan kena cuba resipi dari dapur Ami ini. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.